Assalamualaikum guys, saya Cikgu Syahri. Okey, hari ni saya berada dekat My Town. Hari ni nak buat kerja pelik sikit. Okey, saya rasa saya nak duduk kat situ. Saya nak tengok siapa datang tegur saya. Kalau ada orang yang datang tegur saya nak tanya dia, tengok dia pernah follow saya tak. Kalau pernah follow saya, dia pernah dapat barang daripada saya. Kalau dia tak pernah dapat, saya ingat nak reward dia lah. Ada surprise kat sini. So kita tengok apa reaksi dia orang. Jom. Kenal saya ke? Kenal betul? Pernah dapat hadiah tak? Pernah dapat hadiah? Jangan cium tangan saya. Belum lagi. Belum lagi. Tak pernah dapat hadiah daripada saya. Nama apa ni? Afiq. Afiq. Puan? Zati. Puan Zati. Nak hadiah tak daripada saya? Saya nak tanya satu soalan je. Nak hadiah tak? Kalau jawab betul, kita bagi cuba dia hadiah. Okey. Kita dah sampai. Dekat kawasan ni ada hadiah. Kalau korang dapat cari, dapat jumpa, milik korang. Okey? So, saya tinggalkan korang. Silakan. Cari. Dekat kawasan ni je. Boleh. Kalau jumpa, milik korang lah. Ada mata ni you. Tak ada. Ada mata. Sebab memang niat nak bagi. So carilah sampai jumpa. Saya tengok ni ya. Tak apa. Nak saya bangun ke? Ada apa tu? Anak umur apa ni? Kalau suaminya nama apa? Mati. Dia nama macam tu. Apa, Putra Sultan Brunei. Kalau jumpa ni, sebab ada yang mahal, kena cari je. Saya tak tahu, awak kena tengok. Tapi awak nampak pelik, itulah dia. Finally jumpa juga. Maksud dia kira apa? Usaha tangga kejayaan. Susahlah sikit nak cari, tapi apa lagi? Buka. Tengok buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cari. Ni hadiah saya untuk awak dan keluarga awak. Disebabkan awak penat. Terima kasih banyak-banyak cikgu Semoga murah rezeki selalu. Amin. Terima kasih, doakan saya sihat lah. Amin. Rezeki ni memang rezeki ajal maut semua ni Allah ni. Cikgu dah belanja saya ni, saya hadiahkan dekat isteri saya lah. So saya pakaikan Ya, sebabkan nanti tak tahu saya boleh awak pula yang pakai dia. Kan takut kita bagi dekat orang lain pula. Ada lagi? Tak ada. Contoh. Jam. Mama dapat barang. Selamat poket ayah. Tahniah sebab awak betul-betul usaha awak cari, awak deserve dapat. Okey, ni untuk anak. Tak apalah, ambil. Tak apa, ambil bagi kat anak nah. Nah sayang, sihat dia nah. Allah sayang. Allah sayang. Okey. Alright, semoga berbahagia. Alright.